bila tengok player-player ni memang nampak player pro lah. Player pro. Bila sihat je lah, tak ada apa stretching apa memang solid lah. Macam kau nampak dia orang player pro stretching ke? Kalau macam buta kan dia tutup mata. Kali ni dia pakai tak pakai. So memang tak nampak lah. Dia physical memang nampak macam normal, macam player sihat. Cuma kita sebelum dia sampai tu, kita adalah dia diajarkan terima kasih. Dia ada macam bahasa isyarat, signal-signal tu untuk dia orang tu. Itu. Yang tu bukan bahasa isyarat, semua kau tahu. Universal. Okay, macam tadi cakap pasal rule Okay, rule macam kita orang first time bila tahu bola sepak bekak ni mesti pelik kan, sebab kita tahu bola sepak pakai whistle kan. Mestilah ref tu kalau pakai whistle dengar kan player-player. Jadi yang kita nampak perubahan yang dia buat, dia menggunakan bendera. Maksudnya referee tengah tu dia pegang bendera. Memang bendera. Faham. So nanti bila ada kesalahan, dia akan angkat bendera lah, dan dia wave lah bendera tu. So maksudnya bendera tu untuk stopkan signal match lah, signal untuk stop match. Ada fall ke apa. Jap, dia main 11 side saya besar lah kan. Saya yang sebenar. Sebenar. Kalau kata situasi offside, dia lari bukan menghadap ref. Lepas tu dia dah lari, dia dah skor, pusing-pusing nampak gol batal lah. Dia kena verify balik lah gol tu. Ref kena verify balik lah. Tapi dia bermain atas referee punya keputusan lah. Ada kes tu. Masa tu ref yang agak famous juga, siapa yang luar negara yang kena kad merah, yang kena kad merah Ref Malaysia tu. Referee botak. Referee botak. Botak yang viral tu. Dia lah. Tu antara referee masa tu. Jadi tapi sebab rule dia sama. Rule bola sepak biasa. Offside ke, corner kick ke, penalty fall ke, apa sama. Cuma bezanya referee tengah instead of whistle, dia pegang bendera. Tapi yang macam kalau saya lah, yang rare dia punya coach kat luar tu, manager kat luar tu, dia cakap macam orang tu tak bekak. Dia bercakap lah. Dia bagi instruction tu. Dia bagi instruction. Dia baca biasa macam normal lah. Aduh, macam tak cikgu tapi macam Kipanggun dengan marah ni Moski. Dia nak suruh defensif ke, nak berapa orang nak defend ke apa, dia cakap macam orang biasa. Tapi diorang dengar je. Tak tahu lah diorang macam mana dengar, tapi diorang dengar, diorang buat ikut apa yang dia arahkan tu lah kan. Macam mana ya? Tapi mungkin kalau kawan tu tengok, mestilah ada isyarat dia tunjuk ke apa kan. Tak ada, tak sempat. Kalau dah dalam competitive match, kau tak sempat lah nak buat isyarat I love you ke apa, tak sempat lah. Dia coach, barisan coach tu biasanya orang normal lah. Diorang boleh cakap, diorang jerit je macam biasa. Mungkin dia dah bagi tahu tactical tu dulu. Mungkin bila dia jerit tu, dia nampak dari segi atau reaksi coach lah. Yes. So dia dah faham lah, ada chemistry kan. So dia dah faham lah, coach ni kalau macam ni marah tu. So dia tahu kalau coach tu. Dia orang ni bekap. Tapi dia nampak, mata nampak. Dia boleh bercakap. Ada certain boleh bercakap, tapi kau macam kau tahulah, kalau biasanya orang yang ada masalah pendengaran, dia ada masalah bercakap. Kalau dia bercakap tapi dia ada suara kan, dia tak dengar apa yang dia cakap. Dia jadi itu macam ada simptom yang tu lah. Okay, aku nak tanya, so waktu dia bermain tu ada bunyi lah macam tu lah bunyi dia. Ada macam tu lah bunyi dia. Kalau aku tak bertubuh badan. Kalau dia nak panggil review, bukan nak panggil ejek aku. Aku nak tahu situasi reaksi dia macam tu lah. Reaksi dia macam reaksi manusia normal. Tapi menarik. Tanpa suara lah, dengan suara bisu tu. Tapi ada certain player yang boleh bercakap, tak ada masalah. Dia just masalah pendengaran je. Mungkin ada dia yang argue dengan ref ke apa? Ada tapi dengan semampu yang boleh je lah. Itu je dia punya ni. Tapi macam aku cakap sekali lagi, diorang memang pro player lah. Badan atlet, training dia punya warm up pun atlet, stretching semua atlet. Main pun tactical. Itulah. Gameplay pun memang level berkualiti punya lah, nampak. Sebab diorang mewakili negara kan. So kita ada tim Malaysia. Tak pernah tengok. So dia punya gameplay pun memang macam bola biasa. Kalau kita tengok dekat luar lah, player flank Pak Arab laju, apa macam Abdul Rahman tu semua, Omar Abdul Rahman, ada seorang macam
Felony pun ada, rambut. Itulah saya boleh pokok. katakan, kalau kata orang luar tak tahu pun dia orang ni pekak, memang nampak macam main bola biasa normal lah. je sebenarnya. Tengoklah video ke apa kan. Ya, Tapi, saya kata beza dia yang bendera tu lah, ref tu akan pegang bendera lah. Itu je. Yang nampak perbezaan dia. Perbezaan ketara tu lah, bendera lah. Satu bendera je, bendera merah. Bendera lah, bendera. Dia angkat, maksudnya adalah something happen. Oh, lagi takut dia angkat berhenti tepi. Berhenti tepi. Itu Roblox. Oh lain. Saya dah boleh tangkap lah awak punya punchline ni. Saya dah boleh baca dah. Dengan kan dia buat, aku dapat tangkap, aku buat, dia dapat tangkap. Faham? Itu antara obvious perbezaan rule lah. Yang lain sama je. Cuma yang hari tu adalah peringkat grouping Grouping. Malaysia tak berjaya lah untuk tournament tu. Malaysia tak berjaya melepasi grouping. So kita kalau kau tanya aku comparison antara Malaysia dengan player-player lain, nampak beza lah. Atlet Malaysia daripada segi fizikal pun dah jauh beza. Dewa sikit lah. Daripada dengan fizikal Pak Arab, memang level fizikal Pak Arab lah. Malaysia memang fizikal Asia Tenggara lah. So mungkin tewas dekat situ lah. Boleh main tapi tak boleh compete lah, tak boleh. Daripada segi fizikal. Daripada segi taktikal boleh, cuma kalah fizikal. Aku terbaca yang squad, yang tu squad pekak kan, yang squad buta dia orang panggil sebagai Blind. nama harimau buta. Oh, okay. Untuk squad yang pekak ni ada nama lain dia orang letak. Oh, tak ingat lah. Tak ada. Masa tu Tak ada. Tak ingat lah, kena Tapi squad tu memang aktif dan ada sebab ada yang masa dia announce yang ada caps kan, lebih 20 caps lah. Ada pernah ada announce masa tu. Faham. Ada salah satu player Malaysia dia announce yang caps dia pun dah 20 tak silap masa tu. Player tu? Yes. Negara? Untuk Malaysia dia dah main 20 caps lah maksudnya dah lama lah. Dah lama lah. Maksudnya aku rasa community tu dah ada, cuma dia tak ke arah pro, ada liga yang permanent lah, macam Liga Super ke apa. Tapi community tu ada. Oh, okay, faham. Yes. Domestik punya liga. Tapi masuk untuk tournament antarabangsa sahaja. Ya. Dia macam collect player lah. Faham? Macam bola sepak apa yang famous tu, disability Foot golf. Apa? Kaki sebelah, Geng tongkat. Geng tongkat. Macam tu lah kot. Bila ada tournament, diorang akan mungkin sempat buat selection kecil-kcil dan buat call up terus.